ini kami ingin membincangkan satu topik yang sangat menarik yang begitu dekat dengan kita semua, iaitu leasehold versus freehold. Saya Huzaifah bin Amnan dan bersama-sama dengan saya pada pagi ini ialah Encik Abdul Malik bin Abdullah, penolong ketua pengarah program bahagian pengurusan dan perundangan tanah Eastone yang akan mengupas topik ini dengan lebih mendalam. Apa khabar Encik Malik? Alhamdulillah Cik Huzaifah. Cik Huzaifah apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cik Huzaifah dah sarapan? Sudah. Sarapan apa hari ni Cik Nasi Huzaifah? lemak aja. Ya, Alhamdulillah. Saya ingat mesti nasi lemak opah nap. Semestinya. Yes, nasi lemak opah nap ni adalah favourite kami di sini di Eastone. Okey, sebelum saya pergi kepada soalan pertama, saya yakin ramai dah biasa dengan istilah dalam tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu istilah leasehold dan istilah freehold. Terutamanya apabila kita nak beli satu-satu hartanah, kita lihat banyak iklan-iklan pemaju meletakkan istilah leasehold dan freehold ini. Justru itu soalan pertama saya. Apakah yang dimaksudkan dengan leasehold dan freehold ini sebenarnya? Dan mungkin Encik Malik boleh kongsikan sedikit tujuan perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih Cik Huzaifah dan terima kasih juga kepada kru Sembang Tanah atas jemputan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama di FB Live Eastone pada pagi ini. Pertamanya, saya setuju dengan pernyataan bahawa kita dapat melihat istilah ini banyak digunakan dalam iklan-iklan tawaran jualan hartanah. Ini menunjukkan ia merupakan satu indikator yang sangat penting kepada semua pihak, terutamanya rakyat di luar sana atau pembeli hartanah itu sendiri untuk membuat pilihan. Encik Zaifah bertanyakan juga kepada saya berkenaan tujuan sembang tanah pada pagi ini. Maka suka untuk saya menarik perhatian semua yang mendengar kepada tajuk kita pada pagi ini. Kita lihat tajuk yang diberikan adalah leasehold versus freehold. Ada tanda soal di situ yang mana saya fikir merupakan tanda tanya, adakah betul istilah yang digunakan? Justru saya berpandangan tujuan kepada perkongsian kita pada pagi ini adalah lebih kepada untuk meningkatkan kefahaman berkaitan istilah-istilah dalam pentadbiran tanah, khususnya kepada istilah leasehold dan freehold ini. Jika kita lihat maksud kepada istilah leasehold ini dalam bahasa Melayu adalah pegangan pajakan, manakala freehold adalah pegangan bebas. Maka berdasarkan kepada maksud ini, kita dapati perbandingan kedua-dua istilah ini adalah tidak setara. Dalam erti kata lain, leasehold atau pegangan pajakan ini menjurus kepada tempoh pegangan, manakala istilah freehold atau pegangan bebas ini menjurus kepada status pegangan. Justru, kita tertanya-tanya pula, apa istilah yang sesuai untuk perbandingan ini? Suka untuk saya kongsikan lawan sebenar kepada leasehold tadi, Cik Huzaifah, adalah in perpetuity, iaitu pegangan dengan tempoh selama-lamanya. Manakala lawan bagi freehold mudah saja, non-freehold, iaitu pegangan yang tidak bebas, Cik Huzaifah. Okey, baik, terima kasih atas penjelasan yang terperinci sebentar tadi. Saya sendiri mempunyai pengalaman dalam proses nak beli rumah. Kita cenderung nak cari yang freehold berbanding leasehold dengan alasan freehold ini tempoh selama-lamanya. Rupa-rupanya perbandingan tersebut adalah salah ya. Okey, jadi saya dan para penonton kita nak tahu dengan lebih jelas lagi, boleh Encik Malik jelaskan dengan lebih terperinci perbandingan kedua-dua istilah ini? Baik, terima kasih Cik Huzaifah. Dalam penjelasan saya sebentar tadi, saya menyatakan leasehold lawannya in perpetuity, freehold lawannya non-freehold. Maka suka untuk saya buat perbandingan istilah dengan lawan yang betul lah, Cik Huzaifah. Okay? Jadi kita lihat kepada freehold, iaitu pegangan bebas, dibandingkan dengan non-freehold, pegangan tidak bebas itu sendiri. Kita lihat freehold ataupun pegangan bebas ini merupakan pegangan yang tiada halangan, di mana ia boleh dimiliki oleh semua orang atau mana-mana badan. Cuma ia tertakluk di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara pula lah. Kemudian kita lihat kepada non-freehold, pegangan tidak bebas ini bermaksud ia ada halangan. Ia ada halangan, sebagai contoh ada halangan dari aspek undang-undang lain, antaranya Enakmen Rizab Melayu yang memberi maksud hartanah tersebut
hanya boleh diurus niagakan hanya kepada orang Melayu sahaja. Okey, kemudian kita lihat juga ada juga halangan di bawah Akta Tanah Kawasan-Kawasan Penempatan Berkelompok 1960. Sebagai tambahan, kita ada juga halangan di mana ada kuota bumi putera yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri berdasarkan dasar kerajaan negeri. Itu yang kita lihat, kita bincangkan pada pagi ini. Banyak iklan-iklan tawaran perumahan kan, dia letak dekat situ hak milik pegangan ataupun hak milik pegangan bebas, hak milik kekal, tetapi tak ada hak milik pajakan. Kenapa tak ada hak milik pajakan? Okey, sebab itulah mungkin salah satu kriteria yang Cik Huzaifah nyatakan tadi, kita memilih freehold tu tadi kan. Kita dah lihat sedikit perbandingan antara freehold dan non-freehold. Seterusnya, saya hendak kaitkan dengan tempoh pula. Okay? Kita dah maklum tadi, leasehold itu adalah hak milik bertempoh dan in perpetuity itu adalah hak milik tempoh selama-lamanya. Maka dekat sini kita boleh faham bahawa freehold boleh jadi leasehold atau in perpetuity. Contohnya, satu-satu hartanah tanpa bebanan boleh diberi milik dengan bertempoh atau tempoh selama-lamanya. Begitu juga dengan pegangan non-freehold tadi. Boleh jadi leasehold, boleh jadi in perpetuity. Contohnya hartanah yang tertakluk di bawah Enakmen Rizab Melayu Negeri hanya boleh diurus niagakan kepada orang Melayu sahaja. Tetapi boleh jadi tanah tersebut tempoh 99 tahun atau kurang ataupun tempoh selama-lamanya. Itu bezanya Cik Huzaifah. Jadi ingin saya tekankan dekat sini bahawa freehold bukan merujuk kepada tempoh pemilikan. Jelas? Jelas Cik Huzaifah? Okey, jelas. Alhamdulillah. Saya ingat sampai dah peranan Inston dekat sini. Selesai sudah ni tugas kita ni. Tak apa, saya tambah sikit Cik Huzaifah. Saya tambah sikit berkaitan dengan in perpetuity, iaitu tempoh selama-lamanya. Walau bagaimanapun, kita lihat Kanun Tanah Negara Pindaan 1984 digubal dan mula berkuat kuasa semenjak 25 Mac 1985 bagi memberi keutamaan pemberi milikan secara pajakan, iaitu bertempoh. Bagi tempoh selama-lamanya ini mesti memenuhi salah satu daripada 3 syarat berdasarkan Seksyen 76 AA Kanun Tanah Negara, iaitu yang pertama, atas permintaan Kerajaan Persekutuan. Yang kedua, pihak berkuasa negeri berpuas hati permohonan adalah bagi maksud awam. Dan yang ketiga, pihak berkuasa negeri berpuas hati permohonan sesuai dengan keadaan khas Cik Huzaifah. Jadi kat sini pun kita boleh bincang banyak Cik Huzaifah, tapi atas kekangan masa itu saya ringkaskanlah. Seterusnya kita juga faham leasehold itu adalah pegangan dengan tempoh tidak melebihi 99 tahun berdasarkan Seksyen 76 Kanun Tanah Negara. Ada yang tanya kat kita Cik Huzaifah, yang 999 tahun tu macam mana pula? Itu pun tuan-tuan dan puan-puan, kita akan discuss, kita akan bincang secara terperinci dalam kursus kita lah. Itu lebih elok kita bincang dalam platform kursus Cik Huzaifah. Baik, kita bercakap berkenaan tempoh pegangan pajakan ini. Ramai yang masih tertanya-tanya, adakah boleh ataupun bagaimana untuk kita memperbaharui tempoh pajakan. Bagi hak milik yang berstatus leasehold, tuan-tuan dan puan-puan, jangan khawatir. Ia boleh diperbaharui dengan kebenaran pihak berkuasa negeri melalui 2 cara. Iaitu yang pertama melalui Seksyen 90A Kanun Tanah Negara atau Seksyen 197 dan 76 Kanun Tanah Negara, iaitu serah balik dan beri milik semula. Saya ingat itu sedikit perkongsian berkaitan dengan perbandingan Cik Huzaifah. Okay, terima kasih Encik Abdul Malik. Saya tertarik dengan istilah leasehold ataupun pajakan yang kita bincangkan hari ini. Ada ke penggunaan lain bagi istilah pajakan ni? Saya ingat sangat menarik soalan daripada Cik Huzaifah ini. Benar, istilah pajakan ini banyak digunakan dalam pentadbiran tanah kita. Sebagai contoh, kita ada pajakan, list tadi pajakan yang digunakan di dalam pelupusan secara pemberi milikan, iaitu hak milik pajakan atau bertempoh yang kita bincangkan pada pagi ini. Kita ada juga pajakan di bawah pelupusan selain pemberi milikan, iaitu pajakan tanah rizab. Jadi pajakan tanah rizab ini bermaksud satu-satu tanah yang dirizabkan bagi tujuan atau maksud awam, kemudian dikeluarkan pajakan ke atas tanah tersebut. Seterusnya, kita ada juga pajakan di bawah urus niaga, iaitu kita ada pajakan list, kita ada pajakan kecil, ada juga pajakan bagi tujuan tanah-tanah persekutuan, dan ada juga pajakan melombong Cik Huzaifah di bawah Enakmen Mineral Negeri.
Begitu banyak istilah pajakan yang memberi maksud yang berbeza. Walau bagaimanapun, perbincangan kita pada hari ini menjurus kepada istilah pajakan melalui pemberi milikan, di mana terdapat dua jenis hak milik yang dikeluarkan, iaitu pajakan negeri atau pajakan mukim. Jadi pajakan negeri ini dikeluarkan oleh pejabat pendaftar atau pejabat pengarah tanah dan galian PTG, dan pajakan mukim dikeluarkan di pejabat tanah Encik Huzaifah. Okey, sangat menarik. Maka menjadi keperluan kepada kita semua untuk memahami dan susun istilah-istilah tanah ini sebaiknya, terutamanya anggota pentadbiran tanah, supaya kita tidak confuse bila berurusan. Betul. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, satu perkongsian yang sangat baik daripada Encik Abdul Malik kita. Maka marilah kita menjadi rakyat Malaysia yang lebih cakna dengan istilah-istilah ini berdasarkan penjelasan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Okey, kita sudah sampai ke penghujung Encik Abdul Malik. Mungkin ada pesan terakhir daripada Encik Abdul Malik kepada para penonton berkaitan sembang tanah kita pada pagi ini. Soalan yang terakhir Encik Huzaifah. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Huzaifah. Secara umumnya, perbincangan kita pada hari ini adalah berkisar tentang istilah berkaitan dengan hak milik. Kalau kita dalami, ada banyak istilah yang menggambarkan hak milik. Sebagai contoh, kita ada hak milik kekal. Ini yang in perpetuity tadi, atau tempoh selama-lamanya. Begitu juga kita ada hak milik pajakan. Ini hak milik yang bertempoh. Kemudian kita ada hak milik tetap, iaitu final title. Hak milik sementara, qualified title. Hak milik pejabat pendaftar tadi, hak milik pejabat tanah. Kita ada hak milik sambungan, hak milik gantian, hak milik pendua. Kemudian kita ada apa lagi? Hak milik yang tidak boleh disangkal. Kemudian kita ada dokumen hak milik daftaran. Ada pula dokumen hak milik keluaran yang kita pegang, Cik Huzaifah. Kita sebagai tuan punya, kita pegang hak milik keluaran. Satu lagi hak milik bersama. Ada lagi ke? Ada lagi yang menggunakan istilah hak milik mutlak versus pula hak milik eksklusif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Cik Huzaifah, sahabat saya, banyak sebenarnya istilah-istilah yang digunakan bagi menggambarkan hak milik. Tapi yang pentingnya kita faham dan kita ketahui setiap daripada istilah ini. Justru saya ingin tegaskan di sini juga, Cik Huzaifah, tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita semua, terutamanya anggota pentadbiran tanah, untuk memahami istilah-istilah yang kita bincang serta penggunaannya. Perbincangan kita tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kefahaman berkaitan pentadbiran dan perundangan tanah kita. Banyak kajian yang menyatakan bahawa untuk kemajuan satu-satu negara, pembangunan negara bergantung kepada pengetahuan yang tinggi dari semua pihak, termasuk kita rakyat sebagai pembeli. Apabila pengetahuan dan tahap kefahaman berkaitan hartanah ini ataupun ilmu pentadbiran tanah ini tinggi, maka persaingan yang wujud juga akan lebih agresif, lebih baik, lebih mantap seterusnya, memberi impak kepada kemajuan pembangunan dalam pentadbiran dan perundangan tanah secara keseluruhannya, insya-Allah. Jadi disebabkan ini soalan yang terakhir, saya mengambil kesempatan ini juga, Encik Huzaifah, untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada bahagian pengurusan dan perundangan tanah atas peluang yang diberikan kepada saya dalam untuk mendalami ilmu berkaitan pentadbiran dan perundangan tanah ini, seterusnya dapat berkongsi semula dengan para peserta kursus, dan yang terakhir bersama para penonton FB Live kita pada pagi ini. Saya doakan produk Sembang Tanah akan terus berkembang menjadi sumber ilmu tanah kepada orang ramai. Semoga bermanfaat. Okey, jadi kita telah sampai ke hujung acara. Terima kasih kepada panel kita pada pagi ini, Encik Abdul Malik bin Abdullah, atas perkongsian sebentar tadi. Sama-sama. Seronok saya dapat bersembang dengan Encik Abdul Malik. Alhamdulillah. Terima kasih tidak terhingga juga kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami di Facebook Inston ini. Terima kasih kepada yang like dan yang share. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya anggota pentadbiran tanah, kami mengalu-alukan penyertaan dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke kursus-kursus yang kami anjurkan. Apa yang dibincangkan di sini hanyalah asas sahaja sebagai platform peningkatan
kefahaman berkaitan satu-satu isu. Jadi, untuk perbincangan yang lebih mendalam dengan perkongsian kes-kes berkaitan, tuan-tuan boleh sertai kursus-kursus anjuran kami. Semoga ilmu yang dikongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi, jangan ketinggalan dengan Sembang Tanah siri-siri yang akan datang dengan informasi terkini berkaitan pentadbiran dan perundangan tanah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.